Syah. Yo, korang buat apa ni? Kita orang tengah buat persediaan untuk perkemahan. Kayak minggu depan ke? Ha. Kita dah lama buat benda ni. Apa nak namakannya? Biomass burner okey kot. Sebab kan kita guna biomass waste. Biomass burner? Apa function dia? Function dia nanti kalau malam-malam tangan kita sejuk, kita boleh panaskan. Lepas tu nanti asap dia halau nyamuk. Oh, faham. Apa kebaikan dia pula? Produk ni dia lebih kepada mesra alam dalam persekitaran kita. Manusia kini kan banyak sampah sarang yang bertamburan di tepi laut kan. Jadi telah banyak mengancamkan haiwan-haiwana di bawah air. Lepas tu benda ni dia bukan sahaja mudah untuk disiapkan. Lepas tu dia boleh menghijaukan alam sekitar lah, menyelamatkan persekitaran kita. Oh, faham. Cara-cara dia pula macam mana? Mula-mula kita cari titik kosong ni. Lepas tu kita buat lubang kat atas dan kat depan ni. Lepas tu kita cari biomass waste lah, macam daun kering, kayu-kayu yang tak guna. Lepas tu kita masukkan je. And then kita bakar. Agaknya function ni untuk apa? Function ni kita, kalau atas ni dah panas sangat, baru kita boleh masukkan sampah kat sini. So masuk sini lebih selamat lah. Ha. Nampak juga. Kita sebelum membuang sampah, kita kena fikir dulu apa yang kita boleh buat semula. Macam ni, kita tengok, kita guna barang semula jadi, lepas tu kita boleh buat burner. Kalau tak, kita kena beli lagi. Kan bazir duit kan?